Assalamualaikum semua. Alright, so hari ni Halimah nak share dengan anda semua the preparation yang sepatutnya bila kita jadi seorang host dekat Bigo Live. Okay, so siapa-siapa yang belum subscribe lagi channel YouTube Halimah Live ni, make sure anda berbuat demikian sekarang. Sebabnya niche Halimah untuk channel Halimah Live sekarang ni adalah bercerita, berkongsi mengenai Bigo Live. Okay, tapi sebelum tu inilah dia yang patut kita sebenarnya buat bila kita nak buat hosting. Yang paling penting sekali adalah muka kita tu, muka yang orang tengok ni kena siap. Sebabnya kalau tak siap nanti tak ada seri, susah sikit lah orang nak stay dalam live kita lah. Kadang-kadang kita punya live tak ada konten pun, tapi sebab kita lawa orang stay, gitu. Boleh tak macam tu? Okay, so ni Halimah tak letak foundation. Sebabnya anda semua tengok nanti Halimah biasa-biasa je. Halimah makeup ni just ada warna saja. Nanti bila kita masuk dekat dunia Bigo, anda semua tengok dia punya transformation macam mana. Tengok jap, gitu ni macam ni kan. Biasa je dekat kamera biasa, kat kamera je. Kita nak siap pergi kerja ni, tapi demi anda punya soalan, Halimah gagahkan juga buat konten hari ni. Nampak tak? Tak ada foundation pun, tapi bila masuk Bigo tu, punyalah berseri gitu. Okay, so sebenarnya voice over ni dah lari sangat dah dengan apa yang Halimah plan sebenarnya. Tak tahulah, tadi kita cuba guna mikrofon baru, klip dekat sini. Nampak tu Halimah pakai tu dekat apa benda nama tu, dekat tali tu, nampak tak? Tali leher Halimah tu. Tapi suara tak dengar langsung. So buatlah second plan, kena buat voice over. So Halimah dapat satu soalan daripada Suara Awang TV. Anda semua boleh tengok dekat bawah ni link dia, sebab link channel Suara Awang TV, sebab beliau meraihkan Halimah punya konten mengenai Bigo ni. So Halimah nak bagi penghargaan lah. Boleh klik link channel Abu pula Suara Awang TV untuk tengok konten beliau. Dan beliau adalah mungkin nak jadi host sebab beliau nampak sangat berminat ya dengan Bigo Live ni. So dia ada tanyalah, okay, Suara Awang TV ni dia punya handler ada tanya, apa yang waktu interview tu kita tak kena cakap. Gitulah lebih kurang soalan dia. Dia tanya apa? Okay, soalannya macam ni. Alhamdulillah, pagi tadi Halimah tak expect pun ada Uncle Buaya GD. Nampak tu yang dekat bawah tu, nampak notification tu. Okay, so Uncle Buaya ni masuk dalam live Halimah. Dia membantu Halimah untuk tunjuk ke anda semua macam mana bila kita ni seorang host ni di interview. So first thing first, make sure kita ready lah, kita tahulah yang kita ni di interview. Dan juga make sure kita berada di dalam satu agensi yang Halimah sarankan untuk anda semua berada dalam agensi yang anda semua suka, ngam, berminat. Tak bukannya macam kawan ajak anda masuk. No, anda semua kena fly dulu. Okay, ingat Halimah kata fly tu apa? Fly tu umpamanya melawat-lawat lah room orang lain, live orang lain. Bukannya kita shock sendiri, just terus je buat buat live. Sebabnya payah bila kita nak macam tu. Nanti kadang kita susah nak bagi tahu orang yang kita ni wujud. Okay, so yang pertama sekali, make sure anda ada agensi pilihan anda. Dan bagi tahu dekat leader tu inform lah yang anda ni nak jadi seorang host. Okay, tu yang pertama, mesti ada agensi yang anda minat. Okay, yang kedua, waktu hari interview tu, okay, waktu dan masa hari interview tu, make sure leader dah standby. Leader ataupun PA satu agensi tu dah standby. Okay, yang anda minat tu, yang anda rasa nak bekerja with tu. Okay, agensi ni adalah satu anak syarikat. Bukan satu, banyak, beratus-ratus anak syarikat Bigo. Macam kalau kata kita nak jadi artis, adalah agensi-agensi ni, gitu. Tahu tak apa ni, Halimah nak tunjuk kat anda semua. Halimah posing tadi tu sebab kita boleh screenshot dekat Bigo ni sambil-sambil buat live, nak bagi tahu kat orang yang kita tengah buat live. Kan kita tak ada phone lain. So macam mana kita kenalah buat post marketing. So macam mana nak buat post marketing tu, nampak tu dekat situ ada click to take
a photo and share to bar. Nampak tu, tekan je waktu kita tengah buat live, and then orang yang tengok post kita tu, kita tengah online waktu tu, dia nampak kita tengah buat live, Halimah tengah live lah. Okay, aku tekan, lama tak buat live ni, tekan gitu. Okay, so yang tu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi make sure ada agensi. Yang kedua, anda semua kena inform dekat leader ataupun PA. Dan yang ketiga ni, stiker. Kena ada stiker. Nampak tak tadi cara dia adalah tekan yang kat bawah tu, tiga bullet kat bawah tu, and then pilihlah mana-mana stiker yang clear, and then tulis. Ini contoh Ivy under LEG. Ini contoh, okay? Ini contoh sahaja. Okay? So, siapa-siapa yang berminat nak join mana-mana agensi, memanglah macam ni lah cara dia. Stiker tu memang wajib adalah sebelum bermulanya. Macam mana nak tahu mula tu? Kena tunggu. Sekejap lagi Halimah akan bagi tahu. Okay? Kan leader dah standby. Maksudnya leader akan masuk. Ataupun kalau leader busy, PA yang akan masuk. So, apa yang akan berlaku ialah kita kena tunggu leader ataupun PA kita tu bagi arahan. Arahan apa? Mulakan ataupun start. Selalunya dia akan fly. Okay, dia akan fly dekat skrin ni, kita akan nampak, and then waktu tu kita akan mulakan untuk cakap apa? Simple sangat. Just cakap nama, okay, kemudian Ivy under agensi apa. Okay, contohnya LEG lah. Dan yang ketiga, sebab nak jadi host. Gitu. Kenapa berminat jadi host? 3 ni je yang penting. Dan yang keempat tu, selalunya bila kita nak buat interview ni, tiba-tiba live kita ramai orang. Orang tak kenal kita ni, tiba-tiba live kita ramai orang. Sebabnya, don't worry guys, don't worry. Siapa-siapa yang jadi host, Bigo, host mana-mana agensi, of course akan ada WhatsApp group. Mana-mana, kadang-kadang ada Telegram. Tapi dia memang aktif. Sebab apa? Sebab kita akan ada fikir nak lawan tu, nak lawan family tu lah, lawan family ni lah, lawan agensi tu lah, lawan agensi ni lah, ada fikir feud lah, fikir official lah, macam-macam. Nak fikir tu memang berfikir-fikir lah. Macam tu dia. Kalau anda semua rasa macam anda ni macam tak boleh nak commit, kena bagi tahu awal-awal dekat leader dengan PA. Sebab apa? Selalunya leader dengan PA ni dia akan bagi tahu kat kita. Dia akan minta kita isi nama kalau kita nak aktif bulan tu. Macam tu. Mudah sangat. Okay, start. Nampak tu. Bila dah ada start tu, contohnya Uncle Boy yang tolong Halimah tadi. Ya Allah, Alhamdulillah. Nampak tak? Halimah nak share dengan anda semua. Allah mudahkan tau. Ada orang masuk live Halimah tak pernah tahu. Tak adalah banyak kali je. Setiap kali Halimah nak buat konten untuk YouTube, ada je ramai orang. Alhamdulillah. Contoh macam tu boleh ke? Macam tu lah. Sebenarnya banyak anak Halimah cakap sambil ni kan. Tapi itulah rezeki untuk buat voice over je kan. So ya, kita buatlah voice over. Dan begitu sahaja. Selalunya bila kita buat interview ni, dia depends on that agency. Dia nak 3 minit ke 10 minit ke, it's depend on that agency. Tapi make sure agency yang anda semua nak join tu adalah agency yang anda suka, yang anda minat, anda selesa untuk bekerja with. Okay, bukannya agensi yang anda ikut-ikut orang, anda ikut-ikut Halimah. No. Okay, jangan ikut-ikut. Tapi tengok sendiri dan hayati sendiri. Anda semua yang akan rasa. Okay, so itu sahaja mengenai interview. Laju sangat ke? Kalau laju sangat, boleh komen dekat bawah. Halimah akan terangkan lagi. Ataupun baca je caption. Halimah akan bagi tahulah apa yang penting lah untuk interview ni. Senang sangat lah kerja dekat Bigo ni, jadi host kan. Dan yang Halimah selalu ingatkan dekat anda semua yang selalu tonton live Halimah, yang selalu ikut channel YouTube Halimah share pasal Bigo ni, Halimah selalu kata Bigo ni umpama kita basking. Basking, kat basking tu kalau tak nyanyi, ada tak orang bagi duit? Tak ada kan? Macam tu juga dekat Bigo. Tak ada konten, tak adalah orang nak sawer. Tak ada benda yang menarik, tak adalah orang nak sawer. That's why sekecil-kecil benda daripada muka kita kena siap. Okay? Tak ada konten tak apa, muka kena siap. Siapa masuk-masuk, lepas tu dia share, dia komen-komen tu, layanlah, sembang lah dengan dia. Macam tu. Gitu. Nanti ada orang berminat dengan personality hidup kita, personality perangai kita, personality life kita. Dia akan sawer, dia akan share rezeki, ceritanya gitu. Okay. So Halimah boleh ke kalau saya ni tak nak jadi host, tapi saya nak main Bigo lah, saya suka lah cara Halimah terangkan. Boleh sangat, ya Allah. Boleh je kamu komen ID kamu kat bawah ni, Halimah follow. Tu yang pertama dah. Dan yang kedua, bila anda tak nak jadi host lagi,
nak jadi supporter lah. Dia punya ayat adalah perkataan yang sesuai untuk orang yang tak jadi host tapi nak main Bigo, nak jadi supporter. Support apa? Support view, jadi penonton, support tap-tap love. Tap-tap love ni boleh tap-tap kat screen je. Tak payah susah-susah nak pergi cari-cari tap love. Love mana 5? Tak payah. Okay, so itu saja mengenai interview. Anda mana-mana agensi tak kisah, asalkan anda rajin bekerja, anda rajin buat konten, anda rajin itu, rajin ini, rajin tak malas nak live 3 jam sehari at least. Kalau tak 3 jam pun tak apa, tapi kena tetapkanlah task tu adalah. Nanti Alima rasa next video Alima share lah mengenai task masa, task hari dan juga task bin, supaya siapa-siapa yang nak jadi host tu sedia maklum. Okay, so you all make sure anda semua happy-happy sentiasa dengan live anda. Anda tak pernah tak jadi host Bigo lagi pun tak apa, tak pernah main Bigo lagi pun tak apa. Nak cuba main Bigo bagus, tapi pergilah dekat room-room yang bermanfaat. Banyak je room bermanfaat dekat Bigo ni, tapi orang tak faham. Sebab dekat YouTube ni semua benda negatif je yang banyak diperkotak-katikkan dekat Bigo ni. Padahal ramai juga yang share pasal kebaikan Bigo, tapi yang nampak yang negatif. Biasalah nak, orang nampak kita punya buruk je, yang baik mana nampak. Macam tu. Macam tu lah juga Bigo ya. So siapa-siapa yang ada soalan boleh komen kat bawah. Yang belum subscribe, make sure subscribe. So itu sahaja guys. Kalau anda semua tanya bila Alima nak buat live kat Bigo, lambat lagi, lama lagi nak buat. Tak buat lagi lah. Kita fokus kat YouTube dan juga kerja Halimah ni. So kerja Halimah sekarang ni lah. Nampak tu? Nampak lanyard tu? Okay. So itu sahaja guys. Don't forget to subscribe. Yang ada soalan, tanya dekat bawah.